Hello, dah move. Banyak ke sayur? Hantar mana? Ke IOI iOS City Mall ya? Sayur apa nak kena hantar ni, babe? Mari melihat. Mak Datuk 3 ton. 3 bakul. Oh my god. Loading bay ah? Hantar loading bay. Nanti call dia lah Ini nanti tol claim sini atau sana? Tak faham. Pulak dah. Mana yang faham tahu? Kat situ lagi satu buah sana. dekat IOI Alright, thank you. Okay, barang pun kita dah ambil. Sayur banyak gila. Berat lah tu. Ini lebih muatan confirm. Tapi nak buat macam mana Jarak perjalanan adalah 40 minit. Tol claim kat sana. Alright. Welcome to IOI Resort City. Yoi, kita dah sampai dekat IOI. IOI paling besar sekali dekat dalam Malaysia ni. Kalau jalan kaki daripada hujung ke hujung mengambil masa dalam 2 hari juga. Dan tempat yang kita nak hantar ni dia bukan dekat loading bay. Tadi aku call dia, rupanya dekat tepi je. Bagus sangat lah tu. Sebabnya kalau pergi loading bay tu, line tak ada langsung. Macam mana lah kau nak call dia. Saya berhenti tepi je lah sebab dia kata tak payah pergi bawah ke, tak payah pergi mana-mana ke. Dia tak angkat lah pelau. Hello Lalamu, saya sudah sampai Sayur Haidilau Lalamu. Sayur. Kau tak ada loading bay? Dia kata parking tepi je. Pergi tepi. Dari mana? Haidilau. Haidilau kita berhenti kat sana. Mana tu? Haidilau depan ni je. Sana berhenti lah. Kita keluar balik, pergi sana. Naik okay. lori tu. Alright. Lori berhenti. Jauh Oh tu je. Depan lori tu. Betul. Alright, terima kasih bang. Nasib baik ada abang polis yang baik hati. Sini rupanya Haidilau. Manalah saya mengetahui. You seorang saja? Ada banyak. Banyak. Berat tau. Ambil. Berat. Berat tak? Berat. Tak ada berat boleh lah. Tak tahu lah kalau you kuat ke. You taruh atas. Ni. Yang hidup boleh. Ini. Serius tak? Boleh tak? Okey lah. Okay. Bapak kuat siau dia. Alhamdulillah, untuk job tadi kita berjaya buat RM21.32. Okey lah weh.